Alah, apa ni? Kasha nak cabar Datuk Alha Alfa makeup Kasha macam makeup yang healthy skin tapi still makeup yang presentable. Sebab memandangkan Kasha dah ada anak kan, so macam nak benda yang easy tapi nampak macam cantik. Alha, boleh tak? Alah, kacang je. Sebab Ukasha kan memang dah cantik. Sejenis Ukasha ni, kalau korang make up di pejam mata pun, confirm boleh jadi cantik. Itu yang korang selalu cakap kan. Sebenarnya, nak make up orang yang dah memang cantik ni, lagi susah guys. Takut jadi lagi tak cantik daripada dia tak make up tau. Tapi saya harap-harapkan kali ni korang sukalah korang dah biasa kan dengan tutorial saya kan. Korang tengok sendiri produk apa yang saya letak dekat muka Ukasha. Sebenarnya kan, ramai-ramai artis bila panggil saya make up, antara yang paling merisaukan saya adalah Ukasha. Sebab apa? Sebab features muka dia dah terletak. So kita tak boleh nak buat over-over. Kalau terletak over, dia nampak pelik. Kalau tak buat over, dia tak nampak. Itulah tricky bila nak make up Ukasha Sendros ni. Korang ingat senang ke? Lepas tu, mesti ada antara korang yang akan cakap, alah kalau macam tu make up je lah simple-simple, confirm jadi cantik. Sebenarnya tidak semudah itu. Nanti orang akan cakap, ni Ukasha make up sendiri ni. Habislah hancur credibility sebagai seorang make up artist bila kita make up natural nampak macam artis tu make up sendiri. Faham tak apa dilema saya? Yang faham-faham lah tak faham korang tengok je lah video ni. Pakai maskara dimensional ni sebab Ukasha kan ada baby, peluh-peluh angkat baby, nanti takut peluh-peluh. Bulu mata ni bulu mata baru AA tau. Nanti saya akan tunjuk kod apa saya pakai. Nampak tu? Nampak tu? Hitamkan bahagian atas tu, bow sikit highlight atas bibir. Lepas tu setting spray jangan lupa. Okay, lip matte. Lip matte ni kali terbaru saya pakaikan kat Ukasha Sendros. Yang ini adalah kod Mochaccino. Dia ada pink sikit, ada hint of nude brown. Lepas tu macam biasalah, nak bagi bibir Ukasha lebih seksi, letakkan lip honey. Last kali dah siap makeup, setting spray lagi. Usha dah ready ke? Apa ni? Dapat semua package. Sejuta per 10? Macam mana nak create makeup di masa raya? Dia panggil Alha ke? Jadi kepada anda yang nak join kontes dan memenangi duit raya bernilai RM5,000, rajin-rajinlah tengok video-video saya sebelum ni. Di akhir video, saya ada terangkan cara macam mana nak join kontes 30 Ramadan, 30 selebriti, 30 makeup raya.